Hai, Assalamualaikum semua. Jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk najis. Baik, apa itu najis? Maksud najis ialah sesuatu yang tidak suci atau kotor yang boleh menyebabkan solat kita terbatal. Okey, najis ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah ialah najis ringan, najis yang keluar daripada bayi yang berumur kurang daripada 2 tahun dan hanya minum susu ibunya sahaja. Yang kedua ialah najis mutawasitah, iaitu najis pertengahan. Najis mutawasitah ialah contohnya darah, nanah, air kencing, muntah, tahi, bangkai dan sebagainya. Dan yang ketiga ialah najis berat. Najis berat iaitu najis mukhalazah. Najis mukhalazah ialah najis daripada anjing, khinzir yang berkaitan dengan badan-badannya seperti air liur, tulang, bulu, najis tahinya serta keturunannya. Baik, kita dah belajar tadi apa maksud najis dan kategori najis. Kali ini saya akan memberitahu pula kepada anda semua cara-cara untuk membersihkan najis-najis tersebut. Seperti yang kita tahu, najis terbahagi kepada 3, najis mukhafafah, najis mutawasitah dan najis mukhalazah. Cara untuk membersihkan najis mukhafafah ialah hanya dengan mempercikkan air sahaja. Disebabkan najis mukhafafah ini adalah najis yang ringan, jadinya cara membersihkannya juga tidak susah. Yang kedua ialah najis mutawasitah. Najis mutawasitah ialah najis pertengahan. Cara untuk membersihkan najis tersebut ialah dengan cuci dengan air mutlak sehingga hilang 3 perkara. Yang pertama, ain, zat, warna, bau dan rasa. Dan yang terakhir sekali ialah cara untuk membersihkan najis mukhalazah, najis yang berat. Najis yang berat, cara untuk membersihkan najis berat ialah dengan membasuh najis tersebut dengan basuhan 7 kali air mutlak, yang mana salah satu basuhan air itu hendaklah dicampurkan dengan tanah. Ulang sehingga hilang bau, warna dan rasanya. Alhamdulillah, itu sahaja ilmu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Semoga murid-murid semua mendapat manfaat dan ilmu pengetahuan serta dapat mempraktikkannya pada kehidupan seharian kalian semua. Pada video akan datang, saya akan mengajarkan tentang tajuk istinja. Kita akan jumpa pada video akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.